Bismillah. Allah, naik atas pokok lah pula. Macam ada gegor-gegor ikan. Kan betul kelabur. Nak lagi mana kau? Dapat buat tajuh 2 ekor kelabur. Nak lagi mana? Dapat tajuh ni. Dapat kelabur cantik kita buat tajuh bang. Tajuh. Udang memang tak ada. Mana hilang tak tahu. 2 ekor kelabur. Dapat 2 mata tajuh. Alright. Patut bergegor-gegor. Kau ni. Ini kalau tapah jumpa ni. Aduh, mantap. Tajuh pakai umpan sedap namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Umpan sedap. Umpan sedap tu buat tajuh ni. Mudah-mudahan tapah monster makan. Mantap. Assalamualaikum, selamat petang-petang bang. Tergempar petang ni. Bukan petang, tengah hari. Begini ceritanya. Semalam memang ada umpan tinggal lagi. Petang semalam saya nyusul tajuh, tak ada barang. Jadi umpan tu ada banyak yang hidup. Kemudian pagi tadi serba salah nak pergi nyusul ke tak pergi nyusul sebab tak banyak umpannya. Jadi terus pergi kerja. Dalam pukul 10 tadi member telefon, dia kata ada satu tali ampai saya ada dapat ikan. Ikan apa? Rasa tapah kot. Mungkin ikan tapah lah kot. Dia pun tak angkat. Dia pun tak angkat. Itulah kawan-kawan kat sini macam tu. Kalau ada dapat dia akan bagi tahu. Tak berani angkat tu bukan apa, takut terlepas. Macam tu dah cakap. Okey dah. Ni dah tengah hari ni. Ni pun nak cepat ni, nak jemput anak saya balik taekwondo lagi Kang. Ni kita pergi tengok dulu. Jom gerak. Baru mantap. Isi minyak dulu. Kelang kabut sikit lah. Tak prepare. Semalam tak isi minyak. Bismillah. Kalau ada rezeki, ada lagi lah ikan ni. Kalau tak ada rezeki, macam-macam halangan adalah. Ikan tu dah terlepas ke, ikan tu dah kena sentap biawak ke, ada macam-macam kemungkinan bang. Kita isi minyak dulu. Bismillah. Panas terik. Panas-panas. Kalau ikannya masih ada lagi, berbaloi lah. Mudah-mudahan lagi. Allah. Kalau nak rezeki dia macam-macam tu lah bang. Pernah saya pasang tajuh 5 mata ke 7 mata ke 11 mata macam tu lah, dapat 3 ekor. 11 mata lah. Saya pasang 11 mata saja, dapat ikan tapahnya sampai 3 ekor. Pasang sampai 50 mata, sekor pun tak dapat. Tu biasa permainan macam tu. Kita ni kena usaha je. Okey bang, kita
kita gerak. Padu tak? Bismillah. Bergerak dengan harapan. Mudah-mudahan ada rezeki saya. Dia ni ada lagi ikan. Alhamdulillah. Terbenam. Ada lagi ikan ni tu. Terbenam bang. Nasib baik ada lagi. Ada lagi. Nasib baik. Nasib baik. Pegang boleh tahan lah. Jangan ditelekat dekat tajuk kampai, bahaya. Kalau dia tekan dekat kampai, kadang dia tekan dekat bot kadang. Ini saya jauh dah pula. Ada lagi rupanya. Alhamdulillah. Macam tapah ni. Tapah ni bang. Tapah ni. Tak berani nak tarik dulu. Kenapa? Takut kena sikit. Nyaya bang. Tu nak kena tengok dulu. Tapah ni. Terkejut ni. Tak nak dia naik bang. Tapah. Dah. Tak boleh lama-lama. Garangnya ni. Alhamdulillah bang. Dah masuk dalam sauk ni. Dah lega lah. Alhamdulillah bang. Tapah. Umpan tinggal bang. Umpan tinggal. Dapat tapah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cantiknya bang. Itu kelebihan kalau kena bibir manis ha. Dah tercabut, termasuk tempat baru bang. Rezeki saya. Rezeki saya bang. Tu dia. Ini boleh tahan saiz ni. Boleh tahan saiz ni. Ada member nak. Kalau siapa kenal FB dia, Fadli Zakaria. Saya nak bakar dia. Saya nak bakar dia. Alhamdulillah bang. Bagi info kat member ni. Ali Fazli Zakaria. Nampak? Nampak?
Balik kerja terus nyengah. Kena ni. Nampak. Ini rasa aku 3 kilo lebih ni, Li. Macam berkenan tak berkenan ni, Li. 3 kilo lebih ni. Selamba kuning. Berminyak mulut. Apa-apa Roger. Pada mantap. Kuat lagi bang. Mantap. Nasib baik mata baru buah. Nasib baik mata kail baru. Kena bibir manis lah. Bibir manis ni kalau nak buka dia memang na'udzubillah. Subhanallah, alhamdulillah bang, rezeki tengah hari balik kerja. Maka ada beberapa mata lagi bang. Jangan ada lagi. Tu dia bang alhamdulillah, pada mantap. Simpan dulu. Rasmi jadi milik aku. Alhamdulillah, pada mantap. Kita tengok lain mata. Alhamdulillah bang, selesai dah. Nyusuh semua sekali. Ada ke tak ada, kita susuh je, takut ada yang terkena kan. Jadi alhamdulillah ada seekor. Lawanya dia. Ting-tang. Kuat lagi bang, kuat lagi. Kau jangan terkeluar pula karang. Tu dia. Alhamdulillah, badannya ni yang ini kena kayu. Dia nekan-nekan kena kayu. Ini kawan dia. Nampaknya kena cari umpan lagi hari ni. Ada kawan dia. Ni kena kayu ni. Ni kawan dia. Ni kawan dia cuba nak melepaskan dia ni. Ni terkena kayu badan dia. Alhamdulillah bang, saya rasa dalam 3 kilo lebih ada ni. Alhamdulillah bang, rezeki. Aduh panas. Baru balik kerja. Alhamdulillah nak rezeki bang. Umpan ni tinggal sebenarnya. Semalam saya tak pasang. Macam saya cakap tadi lah. Jadi inilah rezekinya baru mantap. InsyaAllah ada kesempatan yang lain, ada rezeki yang lain saya kongsikan. Pada mantap. Assalamualaikum. Bye bye. Rezeki tengah hari. Alhamdulillah dah sampai jadi. Kita tengok berapa kilo berat dia. Mana timbang aku? Timbang. Timbang. Tu dia. Kita tengok berapa kilo. Rasa 3 kilo lebih. Rasalah. Kau janganlah sampai keluar sekarang. Tu dia. Kan betul 3 kilo 7 bang. 3 kilo 7. Alhamdulillah, pada mantap. 3 kilo 7. Apa namanya? Takkan kau je. Tahu? Padu mantap. Padu mantap. Ikan apa ni? Apa? Sedap masak apa? Asam kunyit. Asam kunyit, iaitu asam rebus kan? Kau bila last makan ikan tapah ni? Tak makan ni? Kenapa? Memang kau tak makan ikan tapah Tak. Sedap. Padu mantap. Padu mantap.